Halo, Assalamualaikum. Ni aku terpanggil kata tentang dia kata Selangor panggil mesyuarat koordinasi bincang isu banjir kilat esok dia kata. Ha, aku nak tanyakan. Banjir kilat mana dia berlaku dekat bandar besar? Katanya hebat Selangor, negeri maju, negeri moden. Banjir kilat berlaku dekat negeri-negeri macam Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Ini negeri-negeri yang mundur. Dia banjir kilat tak berlaku dekat Johor, tak berlaku dekat Pulau Pinang, tak berlaku dekat apa ni Selangor. Sebab inilah kawasan-kawasan yang katanya negeri maju, negeri hebat yang ada projek tebatan banjir, ada macam-macam facilities. Lepas itu kononnya ditadbir dengan dikawal, ditadbir, dikendalikan oleh orang-orang yang bagus, orang yang pandai. Baguslah cerita dia. Takkanlah negeri negeri boleh Selangor boleh banjir. Tak logik lah banjir kilat berlaku kat Selangor cerita dia. Aku tak percayalah banjir kilat berlaku kat Selangor. Terutama sekali dekat area-area Seksyen 25, Seri Muda dan sebagainya. Kan? Benda-benda ni aku tak nampak lah cerita dia. Takkan berlaku kat Selangor kot. Sure berlaku kat Kelantan ni kot. Silap ni cerita dia. Berita-berita ni. Tak logik sungguh. Mana berlaku cerita dia. Banjir kilat. Selangor kan negeri maju, cerita negeri hebat, cerita dia. Yang banjir kilat confirm, seperti korang tahulah, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, itu memanglah negeri-negeri yang memang SG4 lepas kata, yang selalu banjir, cerita dia. Tak pandai nak menguruskan negeri sebagainya. Takkanlah Selangor tak pandai nak menguruskan negeri. Dia menteri besar dia, apa Amiruddin Syari tu, apa dia, cerita dia. Takkanlah kot, kan? Betul tak? Betul tak? Itulah.